kenapa dekat Malaysia orang Malaysia suka sangat makan kat mamak? Sebab dia tertarik. Tak. Teh tarik biasa lah. Yo chill, apa hal tu? Tapi kenapa dia suka sangat makan mamak ni? Sebab kebanyakan mamak dia ada letak satu bahan yang akan kita Bahan terlarang tak tu? Bukan terlarang, tapi benda ni dia akan buat dia tak terlarang sebabnya polis mengesahkan benda ni dibenarkan lah. Uish, apa maksud dia? Dalam makanan. Dia letak satu bahan yang membuatkan orang lagi rasa makanan tu sedap. Tapi dalam masa yang sama dia akan sweetness craving. Mana dia minum lepas tu teh tarik, rasa sedap ke dia teh tarik ni. Padahal biasa je. Nak tahu apa dia? Gula. Kaskas. Hah? Kaskas. Kaskas ni diperbuat daripada poppy seed. Apa benda pula tu kaskas? First time saya dengar. Kaskas ni dia herbs lah, makanan lah, campur dalam makanan. Memang kalau orang daripada Indian, masakan Indian spice lah ni, memang dia banyak guna kaskas. Sebab tu lepas kita makan kat mamak, kita makan benda-benda lain rasa sedap gila. Sampai 2-3 hari rasa sedap gila. Serius lah? Sebab tu kaskas Google je doktor ni, first time saya dengar. Macam mana je? KS lah, kaskas. Disebabkan kaskas tu lah kita punya sweetness craving kau naik. Lepas tu kita makan waktu malam, kita akan ke arah badan naik apa semua. Yo, bahaya gila makan mamak. Sebab tu dia tak dalam apa? Nasi ke dalam ayam boleh, ayam goreng boleh. So maksudnya sekarang ni yang paling mind blow sekarang ni, kita hanya makan ayam goreng pun boleh ada kaskas ni, kita makan nasi pun boleh ada kaskas ni, kita makan roti canai tak ada kaskas kot. Tapi kuah dia kari apa semua. Yo. Jadi kita nak lawan dia macam mana dengan jus ni lah, sebab dia ada Gymnema yang membuatkan kita rasa yang kurangkan sweetness craving tu. So kita melawan kaskas ni. Yes. Yo. Wish saya baru tahu.